Dah siap. Assalamualaikum. Saya Ahmad Arif dari IP TV PSS SK Kayan. Saya buat apa tadi? Saya sedang menciptakan lagu dengan menggunakan Suno AI. Mudah kan? Jom dengar. Satu bangkit, itu biasa menuju barisan kita juara. Sedap tak? Assalamualaikum dan salam dunia digital. Rakan semua, kita kini berada dalam era digital. Semua masih ingat dengan pandemik COVID-19. Ya, berlaku perubahan dalam amalan persekolahan, iaitu daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian di rumah. Mahu tidak mahu, kita perlu menguasai kemahiran digital bagi memastikan PDB dapat diteruskan. Sampai November 2023, Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan dasar pendidikan digital bagi tujuan menghasilkan murid fasih digital. Ialah murid yang berupaya menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan beretika untuk mencipta dan menghasilkan inovasi, menganalisis data secara saintifik, menyelesaikan masalah serta berkomunikasi dengan berkolaborasi dengan berkesan. Realisasikan tujuan tersebut, kini terdapat pelbagai aplikasi yang boleh kita gunakan bagi mereka cipta bahan. Misalnya, untuk menghasilkan video, banting dan kad digital kita oleh menggunakan aplikasi Canva yang terdapat dalam Delima secara percuma. SK Kayan turut tidak ketinggalan dalam memastikan semua murid berpeluang mendapat pendidikan digital. Dari segi prasarana, setiap kelas telah dibekalkan dengan Android TV dengan capaian internet bagi memastikan pembelajaran secara interaktif dapat dijalankan di dalam kelas. Kemudahan tersebut bukan sahaja dapat menarik minat murid untuk belajar, bahkan ia juga dapat menambah pengetahuan sedia ada murid. Ke PSS Ibnu Battuta. Rakaman TV PSS sering membuat liputan program sekolah bagi memberi pendedahan kepada murid tentang dunia penyiaran. Ibnu Battuta juga telah diwujudkan bagi memudahkan murid mengakses bahan bacaan tambahan secara digital. Juga dibimbing oleh guru untuk menghasilkan bahan pembelajaran secara digital. Antaranya, murid menghasilkan bahan pendidikan berbentuk video bagi kegunaan pembelajaran. Bahan tersebut telah dimuat naik ke saluran YouTube TV PSS untuk dikongsi dengan semua warga sekolah. Selain itu, murid juga menghasilkan bahan pendidikan dalam bentuk e-book. Bahan ini dikongsikan melalui PSS Maya Sekolah. Usaha menghasilkan generasi fasih digital tidak hanya terletak di bahu KPM semata-mata, tetapi harus merentas kementerian dan semua pihak berkepentingan. Oleh itu, kita perlu keseriusan semua pihak bagi menjayakannya. Saya Ahmad Arif, wartawan PSS SK Kayan. Assalamualaikum.